Hi guys, so welcome back to my channel. Sekarang 29 hari bulan, birthday dia 1 hari bulan. So, Wada minta izin untuk keluar seorang-seorang beli hadiah dia. So, kalau korang nak tahu apa hadiah yang Wada nak beli, korang kena stay tune tengok video ni sampai habis, okay? Wada tak tahu lagi nak beli apa sebab dia punya, bukanlah dia minta, tapi dia punya macam wishlist dia tu macam banyak. So, tengah fikir. Okay, tengoklah apa yang dalam bajet. Lalu wishlist dia tu mahal nak mampu. Nak ke area KL lah, cuma tak tahu mall tu kat mana. Korang stay tune je lah, korang enjoy je lah the video. Okay, nanti dekat mall baru kita rekod balik. Okay, ciao. Okay, kita dah masuk KL. Okay, mungkin kita akan pergi Samir Putra sebab dekat situ je ada colour yang Yasin nak. That Sting, dia ada 2 colour. So, dekat Samir Putra je ada yang colour yang Yasin nak. So, kita pergilah situ. Harap adalah dia punya saiz. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Semoga dia memudahkan. Okay, kita jumpa dekat mall je. Bye. Kita dah sampai dekat Samir Putra. So, kita sedang menuju ke Sport Direct. Nak pergi sana, kita nak beli Yasin punya hadiah. Let's go. So, kita nak sampai dah. That's why. Itu dia. Sport Direct. Kita cari dah orang yang boleh tolong. So, kita dah dapat. Kita jap tengok. This one. Inilah dia. Dia 2. Yasin ada cakap dia nak ni ataupun yang ni. Mana yang cantik? I think this one lah. This one yang cantik kot berbanding this. Nombor pin. Dekat yang sama. Okay. Thank you. Kita dah dapat hadiah. Kita dah dapat dah hadiah dia. Sekejap. Kita nak cuci mata dulu sebelum kita balik rumah. Okay. Saya rasa itu je untuk vlog dekat mall ni sebab nanti time birthday dia baru kita nak bagi dekat dia, baru kita nak tengoklah reaction dia. Kita jumpa 1 Oktober, okay? Bye. So, kita nak tiup balon. Ini preparation. Kita tunjuk macam mana kita tiup. Dah ke? Lagi? Busuk dua ini. Okey. Okey. Sebenarnya ada mesin, tapi mesin pump kolam. Lepas tu kita try lah. Ingat boleh guna water balloon, sekali tak boleh. So kita tiup lah. Inilah solution dia. Tiup lah. Macam ni. Teka dia tengah tunggu apa. Maida pandai tiup je, Ika ada tak pandai. Kalau dia tak muat masuk kereta.
Tak payahlah. Tengok ada biruan. Kan tengah ambil nafas dan dia masuk. Lagi. So, kita orang nak pergi tampal. So, ni tadi kita dah tampal. Tanpa rekod. Yang ni kita nak tampal ni pula. Kata bawah. Tampal lah. Jatuh lagi. Okay guys. Okay. Agak ataskan sikit. Jangan ataskan. Ni kau tekan macam ni. Ni bawah, ni atas. Bawah, Anak atas. Ya. Bawah atas macam tu. Okey. Siapa yang nak rekod? Siapa yang nak rekod? Okey lah. Tengoklah saya rekod. Saya adjust. Macam tu. Asal sangat. Macam ni. Okay, boleh. Dah kak, dah boleh bagi dah kamera ni kat Inzal. Tu. Boleh. Kau gila tengok kau tengok. Okey. Okey. Kita potong Potong dulu, lepas tu jap gini kan balik kan. Boleh je nak adjust balik. Maksudnya kau kena pegang tu kot. Kita kena betulkan dia punya. Dia ni huruf ni. Kau ni kan kepala anak kau je lagi. Betulkan huruf tu. Okey, kita dah batak. Boleh. Kalau nak pusingkan, tekan ni. Ataupun 2 kali tekan ni je. Macam tu. Okey guys. So ini dia punya ni guys. Ini hasilnya. Okey tak? Okey kan? Okey. Sabar. Kita tak ambil lagi. Okey, saya nak pusingkan tadi. Boleh tak? So sekarang saya berada di kawasan rumah kakak saya. Dan saya hari ni apa tadi nak cakap? Nanti dah saya cakap. Lepas tu macam nak stop kak? Okey. Oh jangan stopkan dulu. Okey. Tinggal je dalam. Jap. Jap kita di sini. Masuk je lah. Kau memang tak ada ciri-ciri nak bersihkan dulu ke? Tak payahlah, biarlah. Bersihkan je tak takut pasir-pasir tu nanti meletup ke apa? Tak adalah meletup ke? Tak kan? Tajam batu-batu. Ya. Kau yang tahu. Woi. So ni ni balon yang kita orang tiup tadi. Apa tu? Tak sini. Apa? Apa ni? Apa tu? Dia punya Hadiah. Boleh. Kau nak ke? Nak pergi tengok tu. Panjangnya. Memang panjang pun. Itu je. Bau tu, buka tu. Letak je lah dekat bawah ni. Buat tutup je. Ha. Nangislah kak. Kau pergi tengok anak kau.
Macam apa? Macam tu kan? Okay. Ish. Kau tak mana kamera tu? Tak ada sini je. Letak kat belakang lagi ke baru nampak? Ikutlah mana kau. Okay. Kau relax je. Vlog ni Intan yang jaga. Okay. Okay tak? Okay lah kan? Dia bukan duit selatan. Itulah Ustaz. Okay. Hasilnya. Tapi belum siap. Pusing. Siapa? Pusing dekat kau. Cakaplah tapi belum siap. Tapi dia belum siap. Nampak Besar tu apa? Ikut warna hitam ni je ke apa? Ke ni atas lagi? Tak, tegak. Benda lah ni tak tegak. Ada nampak sikit bawah tu. Betul. Dia kita nak letak kat sini. Tak ke mana? Tepi tu lah kot yang terasa. Itu je kosong lah. Besar je. Tapi biar je macam tu. Macam ni. Dah. Tutup dulu. Okey. Itu je. Tiga tu kau masuk dalam sikit. Aesthetic. Boleh ni tak rewind. Aduh. Macam tu. Dah boleh lah nampak dekat. Sebab dia tiga tu kat luar. Ya. Sebab dia tak dekat dalam. Boleh lah. Okey boleh. Ni hasilnya. Okey. Good job. Sampai keluar ni spare betul tak? Thank you to Intan sebab tolong tiup. Kita tunggu dia balik, okey? Let's go. Pakai apa? Ingat kau pakai scalp suit. Sebab dia cakap dengan dia, dia pura-pura nak buat video. Macam buat video something lah, macam tu. Kita pakai dia, kita letak sini. Allah Akbar. Ada sikit. Alamak. B.
Baby, spare ada tak? Kenapa? Dekat dalam kereta kunci. Bukan kat atas ni? Tadi saya dah bawa pergi sana kan, saya baby suruh masukkan enjin. Lepas tu? Kat dalam kereta. Alamak, mampus. Mana kuncinya? Dekat belakang. Belakang kat mana? Dekat belakang situ. Tak ada pun. Ada. Dekat kasit kot. Baby, kunci spare ada kan? Masalahnya kuncinya mana? Tak ada kat dalam. Ya, ambil kunci spare. Saya dah boleh kunci. Saya buka bonet. Lepas tu saya letak, lepas tu saya tutup. Lepas tu kau cakap dekat kasut belakang tu. Saya buka bonet. Lepas tu? Saya letak. Kunci tu dekat dalam dulu. Lepas tu saya tutup lah bonet. Lepas tu dia tak boleh buka. Betul. Alhamdulillah, ya Allah. Kat mana? Kat belakang kot, kat belakang. Kita tengok balik. Ada tak? Belakang kot. Buka bonet. Ni ha. Ni ha. Tu. Tengoklah. Tengoklah. Aku tak boleh dah nak play dia. Tengoklah. Kau kecil body. Bapa. Kasih tu. Itu kameranya. Nampak banyak je. Banyak dapat duit. Kau cakap tak cukup duit. Apa? Happy birthday. Kau suka-suka je nak cakap ni tak ada, ni tak ada. Bawa sikit. Gini. Gitu. Tu apa tu DJI tu cakap apa? Bateri. Kau tak charge mic pun. Bukan. Kat sini, Mat tak charge dia. Dia tak marah lah guys. Dia macam buat-buat tak tahu. Tak, sebab dia kata, sebab aku pelik. Tak kata kuncinya. Macam mana boleh terkunci yang tu? Faham. Aku bukannya tak tahu, aku tahu. Tapi terkunci kan? Sebab kau kunci, kau buka ni je. Kunci tu. Yelah, kau buka ni. Belakang ni boleh buka kan? Ni kau buka. Lepas tu kau letak itu. Alamak, dah mati. Oh. Tengok. Bongok lah. Happy birthday to you. Baru nak marah. Aku baru nak marah. Saya pakai mic sebab nak dengar suara je tadi sebenarnya. Tapi kau macam kau tak cakap apa-apa bang. Tapi reaksi muka adalah. Cuba. Aku baru balik kerja. Lepas tu kau cakap kau nak buat konten. Ni tiba-tiba ngambil. Ni bowling ke baby? Ikat ke ni? Oh, senang. Macam bowling guys. Bowling guys. Dah hilang pula. Alah, parking pula. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Cepatlah ambil hadiah tu. Hadiah mana? Sekejap, aku nak ambil anak. Dia boleh tinggal anak dia guys. Bila lah dia buat ni. Baby ambil saya punya ni baby, handphone. Okay guys, tunggu jap tau. Tunggu jap. Okay, sebenarnya aku baru balik kerja. Lepas tu dia ajak aku keluar. Dia suruhlah aku siap-siap. Lepas tu aku cakap dengan dia, pergilah hidupkan kereta.
Tak tahulah pula dia bagi surprise. Nanti Mami bagi surprise kat Daddy dah. Cepatlah buka lah dia tu. Sabarlah. Macam awak suka. Koyak. Ini kertas ni tak apa koyak. Ni mana pula bila pula beli ni mana dia tak pernah tengoklah ada. YouTube. Kau keluar kat sana. Ya Allah ya Tuhanku. Saya selalu keluar minta izin baby. Lepas tu kau suruh siapa bawa kereta? Tengok Ecup. Sekejap. Ni baru tutup iPad. Bi apa benda ni Bi? Oh tu kau kena tu tadi. Tengoklah YouTube. Sakit lah. Okay. Tak ada lah. Aku bukannya suka terpanjang dekat For you. Kosong dia. Dek tu. Adalah. Ni apa? Ni apa? Tak ada apa-apa saja. Dia memang tunggu reaction awak. Oh kosong dia macam tu. Happy birthday sayang. I love you always. Papanya pian tepi. Muah. Anaki and mami. Mace Anaki and mami. Okay guys. Ni hadiah dia. Okay. Ush. Ada bunga. Tunjuk. Bunga tipu geng. Ni dia ikat geng. Cukup lah. Manalah kau beli bunga ni pula. Tengoklah YouTube. Nah. Buat apa lagi saya? Okay guys. Tengok tu saya kalakan. Kau ni buat apa? Ni buat apa? Hadiah lah. Audience je tahu bila, di mana, mengapa. Lepas tu mana kau suruh? Oh, lepas tu dah semalam kau minta keluar seorang-seorang tu? Tak tahu. Cepatlah buka. Dah nak tengok. Cepatlah. Korang tak payah tahu. Tapi diorang dah tahu. Asal diorang tahu dulu sebelum saya tahu? Sebab diorang tengok. Tidak saya. Jadi ni Allah ngantuknya. Sayang dia. Nyatanya. Korang mesti tak tahu apa kan? Ke korang tak tahu? Ni original ke tak? Come on Wahidah kot. Tanya. Okay, dia tahu kau ada minta. Bukanlah minta. Aku macam dia tanya nak beli apa untuk birthday. Tak kisah apa-apa. Tapi sebelum tu aku ada lepas baru-baru ni aku ada pergi apa tu? Houseboom kan? Houseboom masuk 10 kilo. Lepas tu aku macam teringin nak masuk 21. And then dia pun suruh macam try lah bibi 21. Cakap boleh tapi nak kena pakai kasut mahal sikit tau. Rebel V4. Cakap pula kena beli mahal lah kan. Ide dia ada 2 kasut aku nak. Tapi macam Cepatlah ya Allah. Penat diorang nak tunggu. New Balance. Oh. 8.5. Kalau tak muat macam mana? Macam mana? Jual lah kat orang lain. Ni macam mana kau tahu saiz aku? Agak-agak je. Sebab lain kasut kan lain katil. Yelah saya. Memanglah saya punya normal is 8 atau 8.5. Ya. Kalau running kalau contoh dia yang kecil. Tak apa. Alamak lah insyaAllah. Aceh. Okay. Aceh. Sakit. Warna apa? Mana yang kau suka lah. Warna apa? Mana apa? Warna tu ke? Mana? Warna tu? Mana ada stok gila? Ada ni Wahidah. Hari tu kita pergi 2.
Okay, kalau dia beli warna tu kan memang macam mana? Aku pun tak tahu apa benda trademark baru dia tak. Sebab aku ada tengok hari tu tapi macam Mahen memang pui. Ya, lepas tu macam apa? Kebanyakannya semua warna dah later. Warna paling later sekarang warna hijau kan. Hijau. Tapi aku tak nak hijau, aku minat yang satu tu. Nampak tak? Wah. The free gift. Oh, bukan kau beli? Berapa? The free gift. Dah nampak dah guys warna dia. Oh my god, oh my god. Close up sikit. Weh, bau duit terbang. Weh. New Balance V5. Lawa weh. Lawa gila kasut ni. Sing. Tunjuk. Nampak stylo Milo bro. Lepas ni boleh half marathon. Bukan boleh, mesti. Mesti ya. Dah bau duit terbang. Lawa tu Bibi. Bibi cakap tak ada hadiah untuk tahun ni. Tak apalah, ada rezeki lain. Ada rezeki sebab tu ada hadiah. Suka ke? Suka. Okay, kita tutup. Makcik. Sama. Ni punca dia sebenarnya dia nak keluar. Ingatkan apa? Balik-balik kita keluar nak. Dapat Rebel V5. Sebab macam aku dia tak nak beli. Sebab aku ada lah minta tapi aku macam dia kata tak nak lah, bazir lah. Yelah apalah macam tu lah. So aku tak expect lah yang dia beli juga. Sebab ya, dia cakap dengan aku just nak jalan-jalan je. Macam apa nama ni? Jom kita pergi keluar je mak je tu lah. Sebab aku penat sikit hari ni. Hari ni ada audit kat office aku. Baby tipu saya lah. Okay, itu je video untuk kali ni. Birthday dia untuk tahun ni kita surprise macam tu je. Happy birthday baby. Lepas tu ni tak jadi keluar. Happy birthday baby. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Thank you for everything. Anaki love you so much. Amin. Terima kasih for the Sama-sama. surprise. You. Kasut New Balance V5. Okay, itu je video untuk kali ni. Korang jangan lupa like Comment. and subscribe. Okay, bye.